Kejap boleh, kejap tak boleh. Kejap macam ni, kejap macam tu. Maka rosak. Itulah kerosakan. Adakah kita sedang menjadi orang yang akur kepada undang-undang Tuhan? Pun tidak. Adakah kita sedang menjadi orang yang akur kepada undang-undang yang terdapat di dalam sistem yang kita bentuk? Pun tidak. Maka apakah kita? Sedangkan kalau apa yang kita buat pada hari ini, itu akan membawa satu dan juga membentuk kerosakan, layakkah kita menjadi seorang pemimpin dan mengatakan akan memimpin masyarakat yang lain menuju kepada kebenaran, sedangkan kita sedang membawa mereka kepada kemusyrikan, pecah belah. Kau bayangkan hari ni seorang doktor dia bagi preskripsi yang jelas dekat kau. Tetapi kita ambil preskripsi yang diberikan oleh doktor tu, yang dah ditetapkan berapa dia punya kadar ubat, kita tukar dos itu ikut suka kita. Kita campurkan ubat tu dengan cara campuran ubat orang lain. Lalu bila kita dah campur, kita dah tak ikut dah apa yang doktor cakap, betul last sekali akhirnya kita kata doktor yang salah ke? Siapa yang betul? Undang-undang betul, kita betul. So begitulah manusia itu pada hari ini. Untuk kita melihat sama ada dia benar ke tak benar, kita lihat di manakah dasar ataupun tengah-tengah terhadap kefahaman itu. Di sinilah persoalan sebenar akan muncul. Jika perintah itu sudah jelas dan peringatan itu telah diberi, mengapa manusia memilih untuk terus sesat? Adakah dia sedang berada dalam kebenaran, jalan yang lurus ataupun jalan yang sesat? Ikutlah, pulang. Okey, kita teruskan. Kitab ini tidak ada keraguan